untuk korang yang tengah cari kereta SUV untuk family korang, nak bulanan rendah, nak tahun baru punya tapi tak nak pakai Honda, tak nak Proton, saya ada satu kereta untuk korang. Ini dia. Nampak saja dia punya bentuk and design ni korang dah tahu ini adalah kereta Peugeot 3008. Okey, ini adalah model tahun 2019 ya korang. Masih cantik kondisi dia. Korang tengok dekat bahagian luar dia. Okey, untuk Peugeot ni dia punya logo ni lain sedikit lah daripada kereta-kereta lain. Korang tengok. Okey, Peugeot ni ini logo Peugeot. Macam harimau punya. Round macam tu. Okey, ini adalah Peugeot. Okey, Peugeot ni okey, memang sangat sesuai untuk korang yang tengah cari SUV yang nak lain daripada yang lain. Korang boleh try ambil Peugeot ini. Okey, korang tengok bahagian belakang dia, condition dia memang agak sangat unik and agak lawa. Okey, daripada dia punya reka bentuk ni pun memang berbeza sedikit dengan design-design lain seperti Honda Proton tu. Okey, cantik kan korang? Okey. Okey, dekat bahagian luar ni korang nampak dia ada chrome warna silver dekat belakang dia. Dia combine dengan warna putih dengan silver ni, nampak nice gila lah bagi saya. Okey, lepas tu korang tengok bahagian belakang ni, dia punya lampu ni dia agak sedikit berbeza. Okey, dia combine dengan warna hitam dengan warna merah. Cantik gila. Okey, lepas tu Peugeot ni dia datangi dengan rim 18 inci original daripada Peugeot. Okey, lagi besar dia punya rim ni, lagi sporty korang punya kereta. Okey, sebab korang tengok pula dalaman dia. Okey, ini dalaman Peugeot. Okey, dalaman dia sahaja pun dah korang boleh nampak memang agak lain daripada kereta lain. Okey, korang tengok dia menggunakan leather seat sama je. Okey, cuma dia punya design reka bentuk dia punya seat ni agak lain. Korang tengok dia macam macam bergelor-gelor macam tu lah. Tapi nice gila. Okey, alright, lagi satu korang tengok bahagian steering dia pun dah nampak lain sedikit lah daripada kereta lain. Okey, tapi nice gila. Okey, kita start dulu. Ini dia pakai push start button. Okey. Okey, saya nak tunjuk mileage dia pula. Ini bahagian digital meter dia. Mileage dia hanya 70,000 sahaja korang. Tak adalah tinggi mana pun. Tapi okey. Alright, lepas tu dia datangi dengan 8 inci touchscreen infotainment system. Okey, untuk ni dia boleh support dengan Apple CarPlay dengan Android Auto sekali. Okey, yang paling unik sekali korang tengok sini, dia punya control ni macam piano punya. Okey, bagi saya memang cantik and nampak mewah lah dia punya design. Okey, sini bahagian gear dia semua. Okey, bahagian dashboard ni pun saya suka. Dia macam dia guna bahan yang agak berkualiti tinggi lah. Tapi bagi saya cantik gila. Okey, alright, ni bahagian sistem belakang atas dia. Alright, okey, saya bawa korang pergi pusing belakang. Kita tengok pula bahagian seat belakang dia. Ini seat belakang dia tak ada terlalu sempit and tak ada terlalu besar. Tapi kalau untuk duduk memang okey lah. Sofa untuk family korang memang nice gila. Okey, lepas tu bahagian belakang ni pun dia ada aircon bench. So untuk orang yang duduk dekat bahagian belakang ni, korang akan dapat keresahan yang bagus lah. So tak ada rasa panas. Okey, alright, saya nak bawa korang pergi tengok pula di bahagian bonnet dia. Okey, macam biasa dengan di belakang dia pun ada juga dia punya logo. Okey, Peugeot. Nice gila. Okey, bahagian bonnet dia. Okey, bonnet dia ni berkapasiti 520 liter. Korang memang agak besar. Okey, kalau korang nak ruang yang lagi besar ni, macam biasa korang seat belakang ni korang boleh adjust dia. So korang akan dapat ruang yang agak besar. Okey, memang nice gila. Okey, okey, untuk harga Peugeot ni dia tak adalah terlalu mahal and tak ada terlalu murah sangat. Tapi bagi saya sangat okey lah. Memang sangat sesuai untuk bajet korang yang tak melebihi daripada RM100,000. Okey, okey, untuk harga Peugeot ni sekarang ni dekat Krakow korang boleh dapat dalam harga RM70,000. Bulanan dia dalam RM891. Boleh ikat loan 9 tahun. Okey, untuk korang yang nak sediakan depo ke, sebab korang nak bulanan rendah ke,
boleh korang boleh letak depo 10% ataupun 20%, ikut kepada korang. Okey. Untuk korang yang berminat dengan pijot ni, boleh korang PM kami sekarang. Sementara stok masih ada. Okey, untuk stok ni kita hanya ada satu sahaja stok. Okey, sampai cepat dia dapat. Okey, apa-apa boleh wasabi kita orang. Okey, bye. Assalamualaikum.